Okey, kita teruskan Okey, tengok bahagian tata bahasa Al-Qawaid. Tajuk hari ni kita akan belajar tajuk Ismul Fa'il. Isim Fa'il. Apa itu isim Fa'il? Kata nama pelaku. Okey, jadi perkataan isim Fa'il ni syarat dia mesti dalam kategori isim iaitu kata nama, bukan perbuatan. Okey. Jadi kata nama pelaku ni adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Okey, isim fa'il ni. Okey, isim fa'il ni sebenarnya asal perkataan tersebut diambil daripada kata kerja, perbuatan, lalu ditukar kepada orang, maka dinamakan sebagai isim fa'il. Contoh, kalau saya sebut perkataan menyanyi. Menyanyi ni perbuatan ke orang? Perbuatan lah kan. Jadi kalau orang yang menyanyi tu kita sebut penyanyi. Betul tak? Penyanyi. Jadi penyanyi ni adakah dia masih dalam perbuatan? Tidak adalah, dia jadi kata nama. Dan kita namakan dia sebagai isim fa'il, kata nama pelaku. Iaitu orang yang sedang menyanyi, itulah orang yang melakukan perbuatan nyanyi tu. Kita panggil penyanyi. Okey, jadi isim fa'il ni kalau kita bandingkan dengan bahasa Melayu ataupun English okey, kita tengok dulu bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Melayu dia ada cara dia, macam mana nak jadikan kata nama pelaku ni. Mungkin di depan dia kita tambah pe. Betul tak? Nyanyi dia jadi penyanyi. Kalau tulis dia jadi penulis. Betul tak? Main dia jadi pemain. Lari dia jadi pelari. Betul tak? Jadi iaitu daripada kata kerja tadi, perbuatan tadi, kita dah tukar kepada orang kan yang melakukan perbuatan tersebut. Cuma dia punya kaedah dalam bahasa Melayu mungkin dia tambah pe kat depan tu. Betul? Okey, kita tengok pula compare isim fa'il dia dengan English. Okey, English ada tak kaedah dia macam mana nak jadikan kata nama pelaku ni? Ya, ada. Iaitu dia tambah er dekat belakang. Betul tak? Kalau saya bagi sing, jadikan orang, dia jadi singer. Write, dia jadi writer. Play, dia jadi player. Kan? Jadi itu dia punya kaedah untuk bahasa English. Kan? Sekarang ni kita nak cari kaedah bahasa Arab. Faham tak? Jadi kalau dia bagi perkataan main, macam mana you nak dapatkan perkataan pemain dalam bahasa Arab? Okay? Dia akan bagi kepada kamu perbuatan belajar, kan? You nak cari pelajar. Betul tak? Perkataan syarah, you nak cari pensyarah. Okey, iaitu dalam kaedah bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab ni, orang yang melakukan perbuatan tu ataupun kata nama pelaku ni, kita guna kaedah isim fa'il. Macam mana nak dapatkan pelaku? Kita guna kaedah isim fa'il. Kita nak cari singer, writer, player, runner tu. Okey, kita nak cari macam mana nak gunakan kaedah dalam bahasa Arab. Okey. Untuk pengetahuan kamu macam mana nak tukar kepada isim fa'il ni, okey, selalunya dia akan bagi perbuatan, disuruh kamu tukar kepada pelaku. Okey, di sini dalam kaedah bahasa Arab ada dua kaedah dia, ada dua cara. Okey, dua cara ni bukanlah pilihan, bukan. Maksudnya ada syarat-syarat tertentu pada perkataan tersebut yang perlu guna cara satu. Dan ada syarat-syarat tertentu pada perkataan tersebut mesti kena guna cara dua. Faham? Bukan boleh pilih nak guna sekejap, nak guna nombor satu, sekejap nombor dua. Bukan begitu. Dia ada syarat dia. Okey, kita tengok dulu cara yang pertama. Macam mana kita nak dapatkan perkataan isim fa'il. Okey, tengok cara yang pertama. Okey, mula-mula kita kena faham dulu. Cara yang pertama dikhususkan apabila perkataan mudhari', selalunya dia bagi dalam mudhari', fa'il tu mudhari'. Mudhari' itu terdiri daripada 3 huruf asal. Itu syarat dia. Dia mesti, perkataan mudhari' itu kamu kira dia mesti terdiri daripada 3 huruf asal. Baru kita boleh guna cara satu. Okay, jadi kalau lebih kita tak boleh guna cara ni. Dia akan guna cara yang kedua lah. Okay, boleh faham? Jadi cara yang pertama dikhususkan apabila perkataan
perbuatan ataupun fi'il mudhari' yang diberikan itu syarat dia mestilah terdiri daripada 3 huruf asal. Okey, contoh dia bagi kat sini perkataan yasma'u. Yasma'u sedang mendengar. Sedang mendengar ini perbuatan ke orang? Itu adalah perbuatan, betul tak? Sedang dengar. Dengar itu perbuatan. Okey, kita nak cari pendengar. Okey, listen kita nak cari listener, betul tak? Jadi macam mana nak cari pendengar ni? Kena guna kaedah isim fa'il. Okey, mula-mula dia kata kira dulu huruf asal dia. Okey, yasma'u berapa huruf asal dia? Okey, huruf ya ni adakah dikira sebagai huruf asal bagi perkataan yasma'u? Tidak, sebab itu tanda mudhari'. Kamu ingat tak kita belajar minggu kedua, kalau nak jadikan fi'il mudhari' kita tambah huruf ya, kan? Jadi ya ni tidak boleh kira, itu bukan huruf asal dia. Okey? Jadi sekarang tinggallah huruf sin, mim, ain. Berapa huruf asal? 3 lah. Macam tu lah cara kita nak kira huruf asal dia. Okey, bila kita dah confirm 3 huruf asal, baru boleh guna kaedah 1. Okey, apakah formula kaedah 1 ni? Okey, kaedah dia kat sini. Okey, kaedah yang pertama daripada perbuatan tukar kepada isim fa'il iaitu menggunakan formula fa'ilun. You kena hafal ni. Cuba sebut fa'ilun. 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 Okey, bila dia bagi formula fa'ilun ni, maksudnya yang pertama kita tengok huruf tambahan dia yang saya merahkan tu. Huruf tambahan dia huruf apa kat situ? Alif. Alif tu berada di kedudukan yang pertama ke yang kedua? Kita tambah huruf alif selepas huruf asal yang pertama. Maksudnya alif berada di kedudukan huruf kedua. Boleh faham ke? Kita akan tambah formula fa'ilun ni, maksudnya kita tambah alif selepas huruf asal pertama. Jadi kalau sin, mim, ain, huruf pertama asal dia apa? Sin, kan? Jadi alif ditambah selepas huruf sin. Jadilah sin, alif, mim, ain. Begitu kan? Okey, itu yang pertama yang kita follow formula dia tu, fa'ilun tu. Okey, yang kedua kita follow apa? Daripada fa'ilun ni, kita follow dia punya baris. Ini dari segi sebutan lah. Baris ni kalau dalam exam nanti saya tak tengok sangat tapi ini untuk kita sebut, kita follow juga dia punya baris. Okey, fa'ilun sound dia apa? A-I-un. Betul? A-I-un. Okey. Jadi sin, alif, mim, ain tadi kan kita letakkan baris. Sin baris atas, mim kasrah, last sekali tanwin dhammah. Jadi bunyi dia apa? Sami'un. Nampak tak? Sami'un. Apa maksud sami'un? Pendengar, listener. Faham? Jadi yasma'u sedang mendengar, isim fa'il dia apa? Pelaku dia apa? Sami'un, pendengar. Boleh faham ke formula yang pertama ni? Formula yang pertama kena tengok dulu syarat mesti terdiri daripada 3 huruf asal. Cara dia macam mana? Yang pertama tambah alif selepas huruf asal yang pertama. Yang kedua kita boleh follow dia punya baris. A-I-un sound dia. Fa'ilun, sami'un. Itu dia punya follow baris. Okey, contoh lain. Kita tengok lagi ya. Contoh perkataan yajlisu. Yajlis. Asalnya dia bagi yajlis. Yajlisu sedang duduk. Okey, kalau saya tanya ini perbuatan ke orang? Perbuatan lah, sedang duduk. Ali sedang duduk di atas kerusi. Contohnya. Jadi yang ini ni kita nak tukar kepada penduduk ke? Boleh ke? Ataupun orang yang duduk lah. Tak kira lah kan dia punya translate macam mana. Tapi kita nak tukar kepada orang yang duduk. Okay, kita kena lakukan kaedah isim fa'il. Okay, mula-mula dia cakap isim fa'il ada 2 cara. Kena kira dulu huruf asal. Okay, yajlisu huruf asal dia berapa? Iaitu jim, lam, sin. Okay, huruf asal dia ada 3. Jim, lam, sin. Okey, jadi kena guna kaedah 1. Dia kata kaedah 1 kita akan tambah huruf alif selepas huruf jim. Jadi kat sini jim, lepas tu alif,
lepas tu barulah lam, sin. Okey, letak baris. A, I, un. Jadi yajlisu isim fa'il dia apa? Jalisun. Faham tak? Jalisun. Yajlisu sedang duduk. Kalau jalisun, orang yang duduk. Okey, boleh faham ke? Sekali lagi kita tengok contoh lain. Perkataan yal'abu. Yal'ab. Okey, yal'abu sedang bermain. Okey, bermain. Ini perbuatan. Ali sedang bermain. Kalau kita nak cari pemain, siapakah pemain itu kan? Jadi kita nak cari pemain, kita kena guna formula isim fa'il. Okey, mula-mula kira dulu huruf asal dia berapa? Lam, ain, ba. 3 lah kan? Okey, guna formula fa'ilun tadi. Lam, lepas tu tambah alif kedua, yang ni. Lepas tu baru sambung balik ain dengan ba. Yal'abu isim fa'il dia apa? Macam mana nak baca? La'ibun, a'iun. Okay? La'ibun. Apa maksud la'ibun? Yal'abu sedang bermain. Kalau la'ibun, pemain. Okay? Jadi kita dah dapatlah dia punya isim fa'il. Okay? Daripada perbuatan yang diberikan. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama ni, mula-mula kalau disuruh tukar isim fa'il, you kena kira dulu. Huruf terdiri daripada 3 huruf asal, baru boleh guna yang kaedah pertama. Okey, seterusnya. Boleh faham kan nombor 1 ni? Kita nak pergi ke kaedah kedua. Okey, seterusnya. Isim fa'il. Daripada perbuatan tukar kepada isim fa'il, kita guna cara yang kedua. Cara yang kedua dikhususkan apabila huruf asal terdiri lebih daripada 3 huruf. Sama ada huruf asal dia 4 huruf ataupun 5 huruf ataupun 6 huruf. Dalam bahasa Arab ni, untuk pengetahuan kamu, paling panjang pun mesti 6 huruf lah, dia tak lebih daripada itu. Jadi mungkin ada 4 huruf, mungkin yang 5 huruf, ataupun mungkin ada yang 6 huruf. Bukan 3 lagi ya. Lebih daripada 3, you kena guna formula kedua. Okey. Mula-mula kita nak tengok dulu macam mana nak kira huruf asal dia. Okey, contoh dia bagi perkataan yatakallamu. Okey, berapa huruf asal? Okey, buang ya ni berapa? 5. Ta, kaf, lam, lam, mim. Okey, untuk pengetahuan kamu ni, syaddah ni jangan lupa kira juga. Syaddah tu maksudnya apa? 2 huruf double kan? Jadi ada berapa lam dekat situ? Ada 2. Kalau you kata 4 pun sebenarnya masih safe, sebab lebih daripada 3 lah. Tapi saya tak nak you buat begitu selalu, sebab nanti kalau ada yang perkataan 4, you pergi kira 3, kan dah salah tu kan? Jadi kena ingat lah, yang ada tanda syaddah, kita kena kira juga dia punya huruf dia ni, W ni. Lam ada 2. Ta, kaf, lam, lam, mim. Kan 5 lah kan? Okey, 5 huruf asal. Jadi guna kaedah yang kedua. Okey, apa formula kaedah kedua ni? Yang ini. Muf'ilun. Cuba sebut. Muf'ilun. 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 Okey, muf'ilun ni kan, apa dia punya formula dia? Yang pertama, iaitu kita tambah mim di depan. Yang ni kita tak tambah nombor 2, kita tambah di depan huruf asal tadi. Kita tambah mu. Mim yang berbaris dhammah lah, mu. Bunyi dia. Okey, cuma yang kat sini dia macam tricky sikit ni, sebab muf'ilun tu kan, kalau untuk yang 4 huruf asal memang totally kita boleh ikut samalah dia punya baris dia, boleh lah. Tapi kalau 5, kalau 6, macam mana nak ikut? Kan muf'ilun tu 4 huruf sahaja, betul tak? Jadi susah nak ikut kan? Okey, yang untuk baris ni, kalau tadi yang pertama tadi mu tadi kan, dah faham kan, kita tambah mim tu di depan. Yang kedua, dari segi baris tu kita hanya boleh follow dia punya baris sebelum huruf akhir ni. Yang ini. Semua perkataan kan yang lepas you tukar kepada isim fa'il tadi, baris sebelum akhir kena letak baris kasrah.
letak baris kasrah. Jadi mu'allimah huruf yang kedua, ketiga dia tu macam mana? Yang tengah-tengah tu. Yang ini kan ta dengan kaf ni kita ikut baris apa? Iaitu diikut baris asal mudhari' tu. Ikut yang mudhari' dia. Dia faham ke? Baris ni tak penting sangat, tapi untuk bacaan jelas saya nak you faham Okey, jadi yang depan-depan tu kalau 5 huruf contohnya. Huruf pertama, huruf kedua nak ikut baris mana? Huruf ketiga tu kan? Itu semua ikut baris mudhari' dia. Okey? Hanya huruf yang sebelum akhir sahaja kita letak baris kasrah semua dia. Okey? Contoh kalau ada 6 huruf asal kan? 6 huruf asal. Huruf pertama, kedua, ketiga, keempat semua ikut baris mudhari' dia. Yang kelima sahaja kita letak baris bawah. Okey? Yang last tanwin lah. Okey? Cuba tengok. Yatakallamu. Okey, 5 huruf asal. Letakkan mim di depan sinilah, di depan ta ni. Okey, mu. Jadi baca dia macam mana? Mutakallimun. Kita tak baca mutakallamun. Kita baca mutakallimun. Sebab apa? Sebab lam adalah huruf yang sebelum akhir kan? Jadi kena baris i. Kena baris i. Okey, itu je. Baris tu okey je. Yang kena ingat tu yang mim tu Mutakallimun. Apa maksud mutakallimun? Kalau yatakallamu bercakap, mutakallimun orang yang bercakap. Yatakallamu speak, kalau mutakallimun speaker. Macam itulah. Okey. Okey, cuba kita tengok contoh lagi. Contoh lain. Okey, yang lebih daripada 3 huruf ni, yang kaedah kedua muf'ilun. Okey, contoh saya bagi perkataan yusa'idu. Yusa'idu. Ini kena bagi baris sekali. Yusa'idu. Yusa'idu sedang menolong. Kita nak cari penolong. Daripada perbuatan help, kita nak cari helper. Kan? Okey, macam mana nak guna kaedah isim fa'il? Mula-mula kira dulu berapa huruf asal. Yusa'idu. Kita buang ya. Sin, alif, ain, dal. 4 huruf kan? Jadi guna kaedah yang kedua, iaitu you tambah apa? Tambah mim kat sini. Tambah mu kat depan sa'id tu. Okey, jadi jawapan dia beginilah. Okey, macam mana nak baca? Musa'idun. Musa'idun. Apa maksud musa'idun? Musa'idun. Penolong. Okey. Musa'idun. Jadi kita tambah mim di depan sekali. Okey, contoh lain lagi. Saya ambil perkataan panjang sikit. Perkataan yastakhriju. Contohnya yastakhriju. Okey, yastakhriju mengeluarkan. Okey. Kita nak cari pengeluar. Exporter kan, pengeluar. Okey. Jadi yastakhriju. Berapa huruf asal dia? Lebihlah kan daripada 3. Betul? Jadi kita kena guna kaedah 2. Jadi ini buang ya ni. Lepas tu tambah mim. Okey. Kita tambah mim kat sini ya. Jadi macam mana nak baca dia punya baris? Mim, mu. Yang lain-lain ni kita ikut yang ni. Nampak tak? Mustakhrijun. Jadi mustakhrijun maksud dia apa? Pengeluar. Yastakhriju sedang mengeluarkan. Okey? Kalau orang dia jadi pengeluar. Mustakhrijun. Mustakhrijun. Pengeluar. Boleh? Okey, satu lagi. Cuba tengok. Perkataan yudarribu. Yudarribu. Ini berapa huruf asal? Tengok ada syaddah kan, ada berapa? Berapa huruf asal? Bukan 3 kan? Yang ni kena hati-hati ya. Sebab tu saya kata kena kira dia punya W dia tu ada 4 Dal, ra, ba ada 4. Okey. Apakah isim fa'il bagi perkataan yudarribu? Yudarribu. Kita guna 1 ke guna kaedah 2? 2 lah kan? Apa dia punya isim fa'il dia?
Mudarribun. Mudarribun. Apa maksud mudarribun? Pelatih. Yudarribu sedang berlatih. Mudarribun pelatih. Okey, contoh lain lagi. Perkataan yudarrisu. Yudarrisu. Ini 3 ke lebih? Lebih kan? Jadi guna kaedah 2. Buang ya ni, tambah mim. Okey, yudarrisu isim fa'il dia apa? Mudarrisun. Yudarrisu sedang belajar. Sedang mengajar. Mudarrisun pengajar. Macam itulah. Okey. Yatlubu. Kalau dia bagi yatlubu. Yatlubu berapa huruf asal? Yatlubu berapa huruf asal dia? 3 kan? Yang ini guna kaedah 1. Apa isim fa'il yatlubu? Talibun. Yatlubu sedang belajar. Talibun pelajar. Okey. Yaktubu. Berapa huruf asal? Yaktubu. 3 kan? Okey, tukar kepada isim fa'il dia. Katibun. Yaktubu sedang menulis. Katibun penulis. Okey. Okey. Yu'allimu. Satu kelas. Yu'allimu. Yu'allimu. Berapa huruf asal? Lebih daripada 3 kan? Tukar kepada isim fa'il. Mu'allimun. Okey. Jadi kalau dia bagi perbuatan, dia cakap tukar kepada isim fa'il, kamu kena tengok dulu huruf asal dia 3 ataupun lebih daripada 3 untuk kita tentukan nak guna cara 1 ataupun cara 2. Okey, kalau guna cara 1, gunalah formula fa'ilun. Tapi kalau yang lebih daripada 3, gunalah formula 2, muf'ilun. Okey, boleh faham ke? Disuruh tukar kepada isim fa'il. Apa isim fa'il tu? Orang yang melakukan perbuatan. Okey, boleh faham Okey, dah habis dah topik ni macam mana nak tukar daripada isim daripada perbuatan kepada isim fa'il. Okey, sekarang cuba kita ada problem dia lagi. Ada lagi, tak habis lagi dia punya pencerahan dia. Okey, kita ada masalah dia sebab yang kita dapat perkataan tadi kan, yang muallimun, katibun, talibun, mudarrisun, jalisun, semuanya tadi adalah merujuk kepada seorang lelaki. Baru seorang lelaki. Bahasa Arab ni memang problemnya sebab dia kena sama dia punya domir ataupun subjek dalam ayat tu dengan isim fa'il yang kamu gunakan dalam ayat tersebut. Faham tak? Contoh, kalau tadi penulis lelaki kan, katibun. You dapat perkataan katibun. Katibun maksud dia seorang penulis lelaki. Baru lelaki. Kan kita dah tukar tadi kan, yang kita kata okey 3 huruf asal, tukar isim fa'il tambah alif. Pasal okey dah dapat dah katibun. Tapi itu baru seorang penulis lelaki. Tiba-tiba dia bagi ayat kepada kamu kan. Buat ayat. Fatimah seorang penulis. Boleh tak you guna katibun? You tak boleh guna katibun. Sebab apa? Sebab Fatimah tu perempuan. Katibun ni penulis lelaki. Tak boleh. Dia kena sama. Gender kena sama. Bilangan pun kena sama. Jadi lepas you dapat katibun, untuk sesuaikan dengan ayat Fatimah seorang penulis, you kena buat apa? Tambah lagi tak marbutah. Okey, lepas tu dia bagi ayat yang kedua pula. Dia kata, boleh tak saya nak buat ayat Ahmad dan Raju adalah penulis? Sudah. Ada berapa orang sekarang? 2 orang, lelaki ke perempuan? Ahmad, Raju. Boleh tak you buat ayat bahasa Arab? Ahmad wa Raju katibun? Tak boleh. Jadi katibun tu, macam mana you nak jadikan dia juga dalam keadaan 2 lelaki? Kita tambah alif nun. Yang ini kamu kena refresh balik tajuk unit yang keempat. Ingat tak kita belajar itu? Sebab kita dah tukar kepada kata nama. Kita dah tukar kan?
Daripada perbuatan menulis, itu perbuatan fi'il mudhari' kan. Kita dah tukar kepada penulis. Kalau penulis ni masih perbuatan ke? Bukan. Dia kategori isim. Kata nama. Penulis lelaki, 2 penulis lelaki, itu dah masuk kategori isim, kata nama. Jadi bila kata nama ni, kita bolehlah guna formula mufrad musanna jama'. Ingat tak kata nama kan? Mufrad musanna jama' ni kita belajar apabila untuk menentukan dia punya bilangan dia, dan jantina dia lah. Jadi baru kita kena apply balik tajuk yang unit keempat. Bila you nak sesuaikan isim fa'il itu dengan subjek dalam ayat. Tak kira lah dia bagi nama orang ke, dia bagi secara domer ke, dia mesti selari. Domer dengan isim fa'il mesti selari dari segi gender dan bilangan. Nama orang tadi dengan isim fa'il mesti selari dari segi gender dan bilangan. Bila dah kena samakan selari tu, itu yang you kena apply tajuk mufrad musanna jama'. Maksudnya tak terhenti di situ, bukan katibun, dah dapat, tak. Jadi tengok bolehlah dia punya ayat dia macam mana. Okey, contoh kat sini dia bagi asal perbuatan yabhath. Yabhathu sedang mengkaji, research kan, sedang mengkaji. You nak cari perkataan researcher, betul tak? Pengkaji. Yabhath. Okey, mula-mula kita ikutlah formula tadi. Daripada perbuatan kaji, kita tukar kepada pengkaji. Macam mana? You kira lah. Yang bahasu, buang ya ni 3 huruf asal. You guna formula 1, betul tak? Tambah alif selepas ba. Jadilah dapat jawapan pelaku dia bahis. Apa maksud bahis? Dia. Apa maksud bahis? Okey, jadi bahis tu maksud dia seorang pengkaji lelaki. Baru seorang Jadi kalau daripada perkataan bahis tu, macam mana nak cari 2 pengkaji lelaki? Gunalah formula musanna tambah alif nun. Bahis dia jadi bahisan. Dah lupa ke? Masih ingat ke? Ingat, cuma lambat sikit kan? Kena tengok balik tajuk yang musanna. Musanna kita tambah alif nun. Okey, seterusnya bahis, seorang pengkaji lelaki. Macam mana jadikan ramai pengkaji lelaki? Ramai pengkaji lelaki. You tambah waw nun. Bahis dia jadi bahisun. Ini formula jamak muzakkar salim. Tambah waw nun. Okey, seorang pengkaji lelaki. Macam mana jadikan seorang pengkaji perempuan? Tambah ta marbutah. Bahis dia jadi bahisah. Okey, daripada bahisah jadikan 2 pengkaji perempuan, tambah alif nun. Bahisah jadi bahisatan. Okey, jadi daripada bahisah jadikan ramai pengkaji perempuan, tolak ta marbutah tambah alif ta. Bahisah jadi bahisat. Tu panjang tu. Okey, yang ini yang contoh untuk yang contoh perkataan yang 3 huruf asal. Yang sebelah sini yang lebih daripada 3. Lepas tu mim. Daripada yastakhdimu, sedang menggunakan. Jadikan perkataan pengguna. Use, kita nak cari user kan, pengguna. Kita guna kaedah yang kedua, mim. Sebab apa? Sebab dia lebih daripada 3 kan. Dapatlah jawapan mustakhdim. Mustakhdim itu baru seorang pengguna, baru seorang user. Kalau 2 pengguna lelaki, mustakhdim jadi mustakhdiman tambah an. Okey, mustakhdim jadikan ramai pengguna lelaki, tambah un. Mustakhdimun. Okey, mustakhdim jadikan seorang pengguna perempuan, mustakhdimah. Kita tambah ta marbutah. Mustakhdimah jadikan 2 pengguna perempuan, mustakhdimatan. Okey, last sekali mustakhdimah jadikan ramai pengguna perempuan, tolak ta marbutah tambah alif ta jadi mustakhdimat. Okey, jadi yang ini ia kena sesuaikan. You nak buat ayat apa? You nak buat ayat Fatimah, Zainab dan Laila pengguna-pengguna perempuan. Contohnya kan. Jadi you kena guna yang inilah. Tak boleh guna mustakhdim. Fatimah, Zainab wa Laila mustakhdimatun. Mustakhdimat.
ramai pengguna perempuan. Macam dah. Jadi you kena sesuaikan dengan subjek ayat. Itulah subjek ayat tu tak kisahlah sama ada dalam bentuk dhamir ataupun nama orang. Okey. Itu kena tengoklah ayat yang dia bagi. Okey, boleh ke? Rasa dah faham, cuma you kena renung balik sikit. Sebab kena ingat balik topik yang mufrad musanna jamak tu kan. Itu dia memang tak tinggalkan kita lah. Jadi you kena hadam betul-betul tajuk tu, barulah kita boleh senang lah untuk kita tengok tajuk isim fa'il. Okey, kita teruskan latihan. Kalau ada soalan boleh tanya, ada ke?